Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tengku Danish Fikri Shah bin Tengku Azwan Shah. Saya berumur 17 tahun dan saya juga merupakan salah seorang ahli badan penguasa sekolah STO. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Lutfi Hadi bin Muhammad Haris daripada kelas 5 Abisina. Saya berumur 17 tahun dan saya dari unit MAPIM Badan Dakwah dan Kerohanian. Hai semua, nama saya Zara. Saya 16 tahun dan saya dari unit PRS. 你好，学生，这是我又一次新的 podcast 一天，这一天充满了惊喜。去年 MAPIM STO 已经进入该领域中国，并获得新的体验。今天我打电话给3个学生，分享他们在贵州、贵阳中国的旅程。这段旅程如此美妙，让我们想知道旅程。我会继续更新和享受体验。 Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi selamat datang ke podcast After the Bell PSS Talk. Okey, terima kasih kerana jadi tamu jemputan kami dan hari ini kita nak tanyalah sedikit pasal macam mana kamu semua berada di Guizhou, Guiyang. Bagaimana penerbangan kamu semua dari Malaysia ke China? Boleh ceritakan? Boleh. Penerbangan kami mengambil 4 tiket penerbangan daripada Kuala Lumpur International Airport 1 ke Airport Guangzhou. Guangzhou, China. Kami transit di sana lebih kurang selama 1 hingga 2 jam. Kemudian kami mengambil tiket penerbangan yang kedua daripada Guangzhou ke Guiyang. Daripada daerah Guangzhou ke daerah Guiyang tu mengambil masa lebih kurang 1 jam 30 ke 45 minit. Jadi total jadi jumlah penerbangan tu 4 kerana 2 pergi dan 2 balik. Jadi sampai saja kamu semua dekat Guizhou, apa slot yang disediakan? Jadual kamu semua macam mana? Jadi jadual kami apabila sampai saja ke China, pihak penganjur terus bagi kami satu agihkan kami ke dalam 5 kumpulan. Macam saya kumpulan 3 dan mereka daripada kumpulan 2. Jadi selepas je kami diagihkan kumpulan, kami akan berkumpul di satu tempat macam seperti satu hotel, dan kami dapat berehat sementara di situ dulu, dan hari seterusnya hari yang sama kami perlu menghadiri satu universiti untuk satu universiti untuk majlis pembukaan daripada pihak organisasi daripada China. Oh, majlis pembukaan universiti lah. Apa yang kamu semua buat di sana? Kami mendengar kata-kata daripada pihak penganjur dan kami dapat berkenalan dengan ahli-ahli kumpulan kami. Oh. Sebab ahli kumpulan kami bukan saja terdiri daripada murid-murid sekolah. Ahli kumpulan kami juga terdiri daripada University College daripada Indonesia juga. Oh, jadi kamu semua campur kumpulan lah. Ya, betul. Dalam kumpulan tu berapa orang? Dalam satu kumpulan tu berapa orang? Saya tak berapa ingat, tapi dalam anggaran kasar satu bas kecil lebih kurang 20 ke 25 orang. Oh, ramailah juga tu kan pergi sana. Okey. Apa yang kamu semua makan? Untuk saya hanya makan mi segera kerana was-was dengan makanan di sana sebab saya tak tahu apa yang digunakan dan lain-lain lah. Di negara luar, bagaimana ciri-ciri kepimpinan yang kamu keluarkan ketika berada di negara luar? Antara ciri kepimpinan yang saya keluarkan semasa saya berada di China, saya merupakan seorang ahli ketua kumpulan 2 ketika itu, di mana kumpulan kami agak sedikit
rumit untuk diuruskan kerana tiada cikgu pembimbing daripada STO. Jadi semua tanggungjawab tu terletak di atas kedua bahu saya. Jadi ia agak sukar kerana setiap informasi seperti pakaian, seperti juga jadual destinasi, semua saya perlu menguruskan sendirilah. Perlu berbincang dengan ahli-ahli kumpulan dan juga guru-guru pembimbing daripada universiti-universiti yang lain. Oh, jadi awak rasa agak susah ke nak kawal sebagai ketua kumpulan bila kita tak ada guru pembimbing? Sejujurnya agak sedikit sukar kerana saya seorang murid yang tidak banyak sangat pengalaman dalam kepimpinan. Tetapi sewaktu di sana, alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan terkawal. Faham. Bagaimana dengan pendapat Tengku? Alhamdulillah, rezeki saya, kumpulan saya mempunyai seorang guru pembimbing STO iaitu Madam Kemi, penolong kanan kokurikulum kita, dan ahli kumpulan saya daripada STO adalah hanya seorang sahaja, iaitu Ismail. Tingkatan yang sama, cuma kelas yang berlainan. Saya rasa perkara yang sukar untuk dalam perjalanan saya ke destinasi-destinasi lain adalah untuk sentiasa bekerjasama sahajalah. Sebab kadang-kadang kami selalu terpisah. Terpisah. Bagaimana terpisah? Macam mana boleh terpisah tu? Tempat di China ni banyak terdapat pelbagai tempat-tempat yang menarik. Jadi setiap tempat itu ada kami terleka memandang satu tempat yang berbeza. Oh, jadi bila persekitaran tu terlampau orang kata apa, menarik perhatian, kadang-kadang kita semua, kamu semua pun boleh terlepas pandang lah dengan tugasan yang diberikan. Macam tu? Ya, betul. Oh, bagaimana keadaan di sana bila kamu semua menggunakan dua bahasa yang berbeza? Adakah kamu semua belajar bahasa tersebut ataupun hanya mempelajari yang untuk sekadar perbualan sahaja? Cuba jelaskan pada saya. Saya untuk bercakap dengan orang luar, saya akan, setiap kumpulan ada satu facilitator yang dari China yang akan translatekan percakapan orang luar tu kepada kami. Oh, dia terjemahkanlah bahasa tu. Jadi dalam masa sama, walaupun korang berinteraksi, tapi kamu semua masih ada lagi orang yang akan terjemahkan bahasa tersebut. Kadang-kala penterjemah tu tak faham apa yang saya nak sampaikan, saya akan guna aplikasi Google Translate. Jadi biasanya daripada kamu semua ada yang menggunakan aplikasi lain ke selain Google Translate, ataupun kamu semua hanya sama juga meminta penterjemah tu membantu? Kami bertiga sebenarnya lebih memilih kami punya pemandu pelancong, facilitator tersebut untuk menterjemahkan, kerana kadang-kadang aplikasi-aplikasi ni memberi maksud yang agak tidak tepat sebenarnya dan membuatkan mereka ni sering salah faham. Jadi kami lebih memilih facilitator agar ayat-ayat yang kami sampaikan kepada mereka tu lebih jelas dan lebih tepat lah. Ada pengalaman ke di mana waktu kamu translate tiba-tiba lain daripada apa yang kamu nak sampaikan pada tu? Untuk saya tiada lagi. Tiada lah. Jadi sepanjang perjalanan tu memang interaksi dan perbualan tu lancar lah. Tak ada tiba-tiba tertukar ke ataupun salah faham berlaku. Okey, faham. Alright. Kan, berada di negara luar bukanlah perkara yang mudah. Sebagai seorang murid, mahupun sebagai orang kata apa, pertama kali pergi negara luar tu adalah bukan perkara yang boleh dibuat main-main. Jadi dalam banyak-banyak perjalanan yang korang pergi dekat negara China, Guizhou kan, rasanya apa pengalaman yang paling kamu semua tak boleh lupa? Antara daripada setiap kamu semua, apa yang tak boleh lupa? Kalau pendapat saya,
Saya rasa pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan adalah apabila kami semua kumpulan 1 hingga 5 dapat berjumpa kembali semula di satu tempat pelancong di China yang sangatlah popular, iaitu sebuah jambatan besar di China, dan kami dapat menaiki di bawah jambatan tersebut untuk melihat pemandangan daripada atas, betapa cantiknya alam sekitar di bawah. Wah. Dan kami juga dapat mengambil gambar, membuat kenangan bersama guru dan rakan-rakan serta fesi-fesi kami lah daripada China. Faham. Okey, daripada saya pula, pengalaman yang memang saya tak dapat lupakan sebenarnya benda yang lebih kepada rohani, yang di mana saya dapat menjalinkan hubungan sebenarnya dengan orang-orang yang daripada luar negara. Salah satu je seorang abang daripada Indonesia ni memang rapat dengan saya, walaupun kami hanya berkenalan tak lama, seminggu je. Saya memang rapat dengan dia. Memang kami memang macam adik-beradik lah. Kami memang dan juga seorang pensyarah daripada UPSI. Kami memang rapat. Jadi sebenarnya kita keluar negara ni bukan saja untuk berjalan-jalan dan belajar, ia juga boleh mengeratkan hubungan kita sesama manusia. Walaupun kita berlainan agama, kita berlainan warga negara dan juga kita berlainan bangsa, tapi ia dapat menjalinkan hubungan yang sangat erat lah di antara kami. Okay, faham. Bagi saya tidak dapat lupa pengalaman baru yang saya dapat, seperti contoh dapat melihat universiti yang luar biasa yang saya tidak pernah jumpa di Malaysia. Diorang mengajar kami secara terperinci untuk automotif, apa yang perlu kita lakukan, apa yang bahaya, apa yang tidak bahaya. Mereka juga dapat memberi kami untuk mencuba menaiki hasil kereta elektrik mereka. Wow, sungguh menarik kisah daripada tu lah, dengar pasal kereta elektronik. Memang dia segalanya elektronik ke, atau masih lagi ada orang kata bahan-bahan yang masih lagi mesra lah? Memang elektronik lah diorang gunakan? Boleh dikata kebanyakan kereta di sana boleh dikatakan hampir di setempat memang ada je kereta elektrik. Jadi kalau nak katakan peratus tu lebih banyak pada kereta elektronik lah. Okay, faham. Boleh dikatakan dalam 60%, 60% daripada 100%. Okay, faham. Dekat negara dekat sana, kamu semua ada beli apa-apa sebagai buat tangan ke, cendera mata ke untuk keluarga atau kawan-kawan? Cuba ceritakan. Selepas kami pergi ke tempat yang terakhir, iaitu di jambatan terbesar di China, kami juga dapat pergi ke satu kedai cendera mata untuk kami membeli seperti keychain, lampu, buatan China lah. Macam seperti saya belikan ayah saya sebuah lampu kayu. Sebuah lampu kayu elektronik yang menggunakan bateri daripada cas wire. Sempena hari jadi ayah saya yang akan disambut seminggu selepas kami balik daripada China. Okay, faham. Tidak lupa juga saya membeli beberapa cendera mata untuk diberikan kepada kawan-kawan saya di Malaysia lah. Comel, bagus, menarik. Macam mana dengan Lutfi? Saya ada juga membeli. Saya ada belikan masa tu dua helai baju untuk kawan-kawan saya sempena hari jadi mereka juga. Satu baju. Dan lain-lain saya ada beli magnet. Magnet buatan sendiri. Mereka buat satu seperti muka pada magnet tersebut, memang buatan sendiri. Mereka cat, memang nampak sangat natural lah, sangat nampak sangat semula jadi. Itu pun saya beli bagi kepada rakan-rakan yang lain. Dan juga saya ada membeli
satu frame, satu bingkai gambar di mana saya ada pergi tangkap gambar dalam baju Raja Cina yang dahulu. Di atas satu kerusi yang agak tinggi. Itu saya ada beli dalam 3 bingkai lah, buat bawa balik ke Malaysia sebagai kenangan semasa di sana. Oh, dalam lingkungan berapa harga tu? Pada ketika itu dengan 3 saiz, 2 saiz yang besar dan satu sederhana, lebih kurang 210 yuan. Oh, kalau tukar dengan duit Malaysia? Tukar dengan duit Malaysia lebih kurang tak sampai 100, mungkin dalam 80 ke 90 ringgit. Faham. Sama juga seperti Lufil, saya ada beli magnet untuk keluarga saya. Banyaklah juga saya beli, dalam 8 magnet macam tu. Dan juga saya ada membeli potret gambar saya dan rakan saya sebagai kenangan. Wah. Okay, faham. Okay, jadi apa yang kamu semua ingin sampaikan kepada warga STO yang di mana diorang ada impian nak pergi luar negara? Apa nasihat yang kamu semua boleh berikan pada warga STO? Jadi nasihat saya kepada semua warga STO yang insya-Allah kalau ada rezeki dapat peluang untuk menjelajah ke luar negara, iaitu jagalah diri, tapi bukan setakat jaga diri saja, jagalah ahli-ahli awak. Contohnya kalau awak dapat pergi ke luar negara secara berkumpulan, cuba jaga satu kumpulan tu terus sekali lah, dari segi keselamatan, dari segi tugasan atau apa-apa. Dan jikalau terdapat apa-apa peluang untuk pergi menjelajah ke luar negara, cuba rebutkan peluang tersebut. Sebab peluang pergi ke luar negara ini bukanlah mudah dan bukanlah senang untuk dapat. Jadi kalau ada peluang, terus rebut. Okey, faham? Pendapat Lutfi pula macam mana? Pada pendapat saya, selain daripada kita perlu menjaga ahli dalam berkumpulan, kita juga perlu menjaga adab lah. Kerana kita menjelajah ke negara orang kan. Bila kita menjelajah di negara orang ni, terdapat berbagai budaya, berbagai jenis aktiviti yang mereka lakukan. Jadi kita perlu menghormati, kerana kita tak tahu mungkin budaya dan adab mereka di sana sangat tinggi. Mungkin lebih tinggi daripada kita di Malaysia. Jadi kita perlu sentiasa letakkan adab itu di atas dan nombor 1. Okey, faham. Kita juga perlu untuk saya lah menabung, sebab pergi ke luar negara itu tidaklah murah. Jadi kita perlulah bersedia dengan kos-kos. Kita juga perlu bersedia dengan pengetahuan, seperti contoh di China, mereka tidak menerima power bank yang biasa, hanya power bank yang jenama mereka sahaja. Persediaan seperti begitu kita perlu buat research lah, orang kata. Faham? Okey, jadi soalan terakhir saya adalah apa perancangan daripada kamu semua tentang kepimpinan MAPIM di sekolah STO ni? Apa yang kamu semua nak kita terapkan, walaupun melalui kita pergi ke luar negara, kita pergi di mana-mana sahaja, tapi apa yang kata kunci utama bila menyebut je pasal kepimpinan, itu yang perlu kita terapkan? Ini bagi pendapat kami merasakan kata kunci tadi adalah sebenarnya hubungan antara pemimpin dan anak-anak buah pemimpin. Lebih tepat lagi kerjasama lah. Kerana kita andaikan jika kita pergi ke mana-mana dalam berkumpulan tetapi kita tidak bersatu dan tidak menghormati antara satu sama lain, kemungkinan orang lain ada pengetahuan yang kita tak ada dan kita ada pengetahuan yang orang tak ada. Jadi apabila kita bekerjasama dengan orang lain, kita dapat bertukar pendapat dan kita dapat menambah ilmu pengetahuan
dan serta itu dapat membantu kita lah dalam menjalani kehidupan di luar negara. Okay, faham. Ya, Ali cakap. Jadi saya ingin menambah sikit tentang kerjasama. Saya setuju dengan pendapat Lufil tadi tentang kerjasama sebab sebagai satu unit MAPIM, apa-apa yang kita buat di luar sekolah bersama-sama atau di dalam sekolah memerlukan satu kerjasama yang kuat. Contohnya seperti saya memberi contoh penguas sekolah. Satu unit badan penguas sekolah di STO, kalau pada waktu perhimpunan kita tidak boleh mengharapkan hanya seorang saja yang membuat satu semua tugasan. Kita perlu pandai mengagi-agikan tugasan dan cuba tolong sesiapa yang mempunyai kelemahan tertentu yang kita ada kelebihan pada kelemahan tersebut. Okay, faham. Sama juga seperti mereka, bekerjasama itu sangat penting. Kalau kita bekerjasama, kerja yang kita buat tu akan jadi lebih sempurna, lebih elok bagi saya. Okay, kita pun sudah di penghujung rancangan kita. Terima kasih pada tetamu jemputan kita yang sudi datang ke Podcast After the Bell PSS Talk. Sekian, terima kasih. Bye. 没有人可以去等待，不知不觉地放开你，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm sorry， 我们都没有错与对，找不到任何一个原因，没有理由的离开 ，baby。I'm sorry, I'm sorry。谢谢。